Okey, Assalamualaikum. Sekejap. Assalamualaikum. Alright, saya nak tunjuk sini lah bagaimana contoh saya gunakan, kita boleh gunakan ChatGPT untuk kita punya kerja-kerja sebagai kontraktor lah. Alright, sekarang saya bagi contoh lah. Kita nak renovate ataupun kita nak buat pasang tile lah di kawasan posh lah. Satu kawasan posh lebih kurang katakanlah keluasannya 20 kali 20 kaki. Jadi apa saya buat? Kita boleh type ataupun kita boleh gunakan suara kita lah, tapi saya nak just type je lah. Kita type kat sini. Tolong buatkan estimate untuk kerja pasang tile bagi carport berukuran 20 kaki kali 20 kaki. Okey. Buat dalam bentuk BQ dan asingkan harga bahan dan upah dalam BQ tersebut. Gunakan standard rate daripada JKR untuk BQ ini. Okay. Basically kita dah buat estimate pasang tile, bahan, material dengan upah dia dalam bentuk BQ. Lepas tu kita nak gunakan standard rate JKR lah. First step kita kena gunakan standard JKR lah. Okay, kita tekan enter. Tengok apa jawapan dia. Dia tengah buat kerja, dia tengah berfikir. Okay, saya akan beri query ringkas berikut untuk kerja pasang tile carport. Rujukan dia ialah kerja upah 16 ke RM9 per meter square. Untuk taling biasa dalam Manusia Bid Rate ni upah sekitar 30 sebelum margin. Untuk anggaran ni saya gunakan JKR Bid Rate dan komponen tile adhesive grout wastage untuk upah tukar tile. Okay. Bid of quantity. Okay. Kerja. Itu dah dia punya estimate lah. Tukar kepada meter segi tambah wastage. So BQ akan gunakan 41 meter square. Okay, sekarang dia keluarkan detail BQ kita lah. Okay, detail BQ kita. Ini adalah dia punya upah. Semua sekali lah. Okay, ini pasar pertama. Maknanya dalam fasa pertama dia dah bagi kita harga lebih kurang ini dia punya detail BQ. Lepas tu ini bahan 2,400, upah 700, akhir sekali harga keseluruhan 3,164. Ini harga BQ, harga berdasarkan standard JKR rate. Okey, lepas tu dia bagi anggaran kasar lah. Okey. Sekarang ni kita nak buat apa pula? Kita nak sambung lagi. Kita nak kata apa pula sekarang ni? So kita kata buat sebut harga
buat juga estimate berdasarkan kepada harga semasa di hardware di Malaysia dan juga harga upah pekerja semasa di Malaysia sekarang. Okey. Alright, kita buat estimate. Sekarang tadi kita ambil harga daripada BQ. Sekarang kita minta dia search harga di hardware pula. Jadi kita ada sekarang kita ada dua harga. Satu harga BQ, satu harga JKR, satu lagi harga daripada hardware. Okey. Dia berbeza sikit kan. Okey, dia buat kira semula lagi. Dia kira balik semula. Sekarang ni kita detailkan. Dia detailkan. Kita perlukan kalau 2x2 punya 600x600 ni memang 2x2 lah. Porcelain tile 2x2. Kita perlu 114 keping. Okey, dia bagi detail kat sini. Berapa tile 114, lepas tu simen gam, lepas tu grout 2 beg, simen biasa, sand dan sundry lah, spacer dan sebagainya. So bahan 1159. Okey. Upah dia ambil sekarang ni, upah hanya saya gunakan RM10 upah 400 square feet, dia jadi 4,000 upah lah. Jadi sekarang ni sekarang berbeza kan. Sekarang dia jadi berapa? 5,159. Jadi maknanya harga estimate yang diberi oleh JKR ni adalah lebih rendah daripada harga yang sebenar. Harga sebenarnya ialah berapa? Upah saja 4,000, tapi bahan murah lah. Di atas tadi kita punya bahan mahal. Sebab tu harga JKR bahan 2,400, tapi upah dia murah sangat, 738. Saya memang tak dapat lah. So kat sini lah kita boleh gunakan kita punya asas lah untuk bagi harga lah. Okey. Jadi ini adalah estimate lebih kurang 5,000. Lepas tu kita boleh tanya pula, berapakah keuntungan yang kita patut dapat untuk kerja ini. Saya nak tahu. Okey. Kita tanya dah pula berapa keuntungan kita nak tanya. Ini dia bagi anggaran lah. Kerja kecil renovation 20 ke 35%. Subkontrak kepada kontraktor utama 10 ke 20%. Kerja direct owner 25 ke 40%. Okey. Jadi untuk kerja car wash styling biasanya kontraktor ambil sekitar 25% ke 30%. Itu 30% lah. Jadi kalau estimate kita sebelum ni, kos bahan 1,159, kos upah 4,000, jadi kos sebenar 5,000. Jadi dia suruh kita ambil keuntungan 25% lah, maknanya 1,290. So kalau kita ambil 30%, 1,548. So harga jualan kita ialah lebih kurang 6,800. Okey. Ni pecahan je lah. Kos bahan 1,100, kos upah 4,000, jumlah kos, keuntungan dan sebagainya. Alright. Dia bagi pula ni, kontraktor biasanya buat seperti ni. Kos benar 5,189. Quotation kepada owner 7,000.
Jika owner negotiate, turun 6.5. Ini teknik biasa supaya ada margin. Alright. Ini dia bagi idea dia. Okay, sekarang ni saya nak bagi satu lagi arahan. Okay, dia kata berdasarkan bagi pecahan kepada kos upah RM4,000 yang disebut di atas. Ni kita sekarang ni tengah nak mengoptimumkan keuntungan kita lah, kan? Kita minta dia bagi pecahan. Okey. Ini dia punya apa? Pecahan dia lah. Dia kata satu tukang dan satu helper. Jadi dia punya estimate, okey. ChatGPT punya estimate, kalau upah 400 square feet ni, dia akan makan masa 2 hari bekerja. Ni dia buat upahan. Okey. Upahan dia ialah kadar semasa di Malaysia untuk item tiling ni 2 hari RM200 pada RM400 lah upah dia, kan? Lepas tu kadar general workernya 2 hari RM120 lah. Okey. Lepas tu dia orang akan minta cutting dan tiling 200. Tile setting, kontraktor biasanya charge installation rate. Dia settingkan tile ni. Tile setting dan installation rate 2,800. Laying tile, leveling, joint alignment, grouting dan cleaning 200, 160. So ni dia punya cost lah. Maknanya sekarang ni dia telah bagi satu pecahan yang kita boleh gunakan lah untuk kita estimate lah sebenarnya berapa upah yang kita kata nak maksimumkan kos kita lah, keuntungan kita, kan. Jadi kat sini dia telah tulis upah pasang semua sekali dan sebagainya lah. Boleh baca kat sini. Okay, dia tanya sini, kalau tuan mahu saya bertunjuk satu perkara sangat penting untuk kuanti tapi ramai tak tahu. Cara kira produktiviti tukang tile. Okey. Jadi sekarang dia bagi sekarang ni, okey, contohnya sekarang ni kos sebenar, kos buruh dah 140 je. Charge dia sampai 4,000. Dia lah, tapi charge dia ikut lah. Dia ikut segala-gala lah. Dia kata kos sebenarnya bayar pekerjanya hanya 400, campur 2 atau 40 je, 2 hari kerja. Tapi harga tu tak termasuk lah margin kontraktor, risiko kerja tu, supervisor dan sebagainya. Ini maknanya kita punya harga 4,000 ni adalah harga subkontraktor tau. Maknanya kalau kita bagi kat subkontraktor akan charge kita 2,000 maksimum. Tapi kalau kita jaga sendiri, ni dah lain cerita. Kalau kita ambil upah pekerja, kan, jadi dia dah lain cerita. Inilah yang ChatGPT suggestkan kepada kita. Cara kira produktiviti tukang tile. Jadi sekarang ni kita minta ChatGPT kira sekarang kira produktiviti tukang tile kita. Kita nak tahu macam mana nak kira produktiviti dia. Satu orang berapa banyak dia boleh buat. Okey, kita kerja
termasuk ketuk simen lama. Apa lagi kerja-kerja ni? Dia tulis ni banyak. Tile cutting, pemasangan, grouting, cleaning. Termasuk ketuk simen lama, pasang tile, grouting dan cleaning. So kita minta berapa square feet dia boleh buat, 2 orang ni, kan? Berapa square feet. Kita minta dia kira productivity. Kat situ baru kita tahu berapa upah dia. Okay, kita kira. Skop kerja, ketuk simen lama, buang debris, pasang tile, grouting, cleaning. Okay. Saiz kerja 20x20, 400 square feet. Biasanya kesulitan buat satu tukang, satu tile. Okay. Berdasarkan pengalaman renovation site, hex hantai lama 100 ke 200 square feet sehari. Pasang tile 100 ke 80. Jadi tapi kalau semua ni digabungkan, produktiviti sebenar adalah lebih rendah. Produktiviti realistik adalah 120 ke 150 square feet sehari. Jadi berdasarkan kita punya calculation, untuk siapkan 400 square feet ni, dia perlu masa 3 hari. Jadi kos buruh sebenarnya ialah hanya 960. Faham tak? Jadi kita charge dalam quotation kita 4,000. Jadi kat situ lagi kita dah ada untung. Faham tak? Jadi kat labor je kita dah untung 3,000. Okey? Jadi ini cara kita. Okey? Alright, so saya bagi contoh ni lah. Contoh kita gunakan ChatGPT ni untuk buat harga, dan kita analisa keuntungan kita lah. Jadi hopefully you all dapat idea macam mana kita nak gunakan ChatGPT lah untuk buat estimate lah dalam kerja-kerja renovation kita lah. Okay, so dapat satu idea ataupun dapat satu ilmu, boleh share dengan kawan video ni. Kalau rasa-rasa nak perlu coaching dari saya, tak kisahlah untuk AI ke, untuk apa-apa sekalipun, keseluruhan bisnes kontraktor ni, boleh contact saya, DM saya di sini, ataupun contact saya lah, dan kita akan bincang lah kita punya kaedah untuk coaching. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.